Selamat datang, selamat kembali ke rancangan The Common Folks Podcast. What's up people? Dan selamat kembali kepada The Common Folks. Kita bermula recording balik lah. Of course Untuk hari ni, hari Khamis yang kita record. Besok dah release lah orang Besok kata. dah release lah. Bila tadi datang kerja balik, ada boleh terlepas tau. Tadi. Sesat. Terlepas pintu. Sesat. Tak ingat lah. Lupa. Biar lupa pintu, jangan lupa daratan lah. Yalah, betul. Agak deep Iran Shiraz. Dan Alhamdulillah kita dah completed our Dubai trip for a 5-day 6 days. 6 days. 6 day 5 night Yeah. Actually 5 days 5 nights lah. Oh really So that one day is considered dia punya trip, aeroplane trip lah. Betul. Yeah. Last days akan pergi airport, naik flight balik lah. Betul. So the experience was great. Maybe we can start sharing dengan kita punya kawan-kawan yang mendengar. Tapi sebelum tu aku ada satu teka-teki. Okay, Teruskan. teruskan. Ini mesti kelakar punya. Tahan ketawa dia. Baru terfikir tadi. Okay, teruskan. Okay, silakan. Okay, dalam banyak-banyak perempuan apa yang paling kuat dalam dunia ni? Paling kuat. Zina. Salah. Nampak Zina ada Princess Warrior. China WWE. wrestler. Salah. Oh salah Paling kuat Dalam dunia. Okay. Kau nak nama ke atau apa? Nama lah. Nama orang. Tak lah. Apa yang korang fikir lah. Oh, okay. Wonder Woman. Salah. Oh salah juga. Hak yang perempuan punya side. Oh, side Ya, dia punya side lah. Halimah Yacob kira presiden. Oh, presiden lah. Okay, presiden. Ibu orang paling kuat dalam dunia. Wah. Baik. Nampak. Itu memang, tapi bukan jawapan yang aku ada lah. Okay. Bukan yang kau nak lah. Sambil-sambil lah korang yang mendengar ni, korang boleh fikir lah sebelum kita kasih jawapan betul. ni. Okay, woman Woman. yang paling satarong Paling kuat. Satarong lah. Harley Quinn. Harley Quinn. Joker lah dengan Batman. Oh, okay. Wanita yang paling Tak tahu satarong. lah, I'll give up lah. ya. Dua belajar. Kau dah malas lah. Kau nampak lelaki yang lemah tau je. Iran Shiraz betul. My name is. Thank you very much. Okay, jawapan dia Okay. Lady Gaga. Oh, Gaga, kenapa? dia Gaga. Oh, Gaga. Dia kan baru habis buat konsert. Google Oh, lah. yeah. Tak terfikir. Oh, dia lah. pandai Zedi tu. Paling gagah. Paling Smart Yeah. joke. Yalah. Smart juga. Very. Dah start intellectual jokes lah. Ya, intellectual lah. Lady Gaga. Ya, Lady Gaga. Okay dah, back to Dubai. Okay, Alhamdulillah 6 days 5 night, consider 5 days 5 night. Yeah. Alhamdulillah kita dapat jumpa kat kita report kat Changi Airport. Tak, Terminal 1. sebelum tu actually kenapa kita pergi Dubai? Kenapa? Mungkin Acap boleh Silakan, Acap. boleh start. Jadi kepada kawan-kawan kita yang mendengar ni, kenapa kita pergi Dubai? Kerana kita nak buat something new lah. Okay. Something Like new. we always mention dalam podcast yang Common Folks ni, kita akan berkembang dengan cara yang berlainan. Betul. Dia bukan saja podcast, kita dah pre-plan ahead like a few things yang kita nak buat. Dan kita nak korang subscribe kita punya YouTube lah. We want to grow the YouTube channel lah. Exactly, yes. Yeah. Jadi kelainan yang kita boleh buat selain daripada YouTube channel sekadar podcast saja, kita boleh ada vlogs, kita boleh ada macam-macam lagi yang benda yang kita bukan buat lah kan. Betul. So one of them is vlogs, which is very interesting, yang kita boleh buat sama-sama. Korang boleh tengok nanti kita punya perangai satu macam mana. Betul. Kita punya apa benda yang bodoh merepek lah. Karina lah, Karina. Oh, Karina. Yes, Karina. Jadi dengan ada vlog Biar Karina jangan Makarina. tahu lah. Joget kan. Comeback. Jalan joget. Jalan joget. Betul. So it's Suka lagi. jadi itulah yang kita buat vlog lah. Teruskan Lee. Apa dia? Iran Shiraz. So actually dia punya plan the plan was actually nak pergi Vietnam. So dalam kepala otak kita semua is Vietnam lah. Yeah. Betul. Yang kita nak pergi apa, sleeper bus, sleeper train apa tu semua kan. Apa apa? Sapa ni semua. So all that tempat. Tapi bila Lele terus macam macam tukar. Kita pergi Dubai. Yeah. So kita pun macam alih-alih pergi Dubai. Yeah. So tibalah. Terkejut lah Terkejut.
Pasal tak pernah pergi kan. So macam and Dubai tu macam kira macam jauh lah Middle East apa. Betul. So macam kalau Vietnam mesti macam Asia. So dia punya rasa tu macam tak macam extravagant macam pergi Dubai tu lah. And panas terik dia next level. Nauzubillah. 40 lebih degree ada Aku dia letak dalam 33, 35. Bohong. Itu semua bohong dan bohong. Yes. Bini aku sampai cakap kulit aku dah gelap. Serius? Tak lah, Sama je. Aku tak tahu, bini aku yang cakap. Bini kau rindu kau. Ketawa gitu. Aku yang gelap. Ya ke? Oh, kau gelap More to sunburn lah actually. Siapa yang sunburn pergi lah. swimming memang ada rasa Betul. tan sikit. Yes. Swimmer lah. Kita akan walk through lah. Yes. Tapi sikit aja, tak boleh banyak lah. Kalau diorang nak dapat diorang nak tahu lebih lanjut, diorang boleh tengok lah. Tak, ni lain. Pasal ni audiotainment. Jadi boleh lah. So diorang kita boleh share. Lepas tu diorang macam actually macam mana diorang punya kena tengok. Dia orang tak tengok the real thing apa? Betul apa? So sekarang Cakap biar betul ni. sekarang korang dengar je. Tapi bila video dah di-upload, korang boleh tengok tempat dekat Dubai, airport je Ali dah bingit dengan airport Dubai. Betul. Pasal kalau dia cakap aku kau jalan sorang ni boleh sesat lah. Sesat je. Betul. So bukan pasal besar. Okay. Dia punya orang kata tu bila kau dah sampai dia tak ada straightforward punya. Macam kat Singapore kita very straightforward. Ya saya. Bila kau sampai kat Dubai kau nak kena firstly cari lift. Lift untuk pergi menaiki train. Betul. Then after that bila kau dah naik train kau nak kena Mana naik train? MRT. Dia macam MRT tu. Ingat tak? Tak lah. Ada ke? Ada di. Aku yang lupa. Oh ya. Asal kau lupa? Asal kau lupa? Apa dia yang cerita tadi? Boleh gini. Fokus lah. Okay, relax. relax, jangan gaduh. Okay, so flight dia midnight. Yes. 12 plus. So kita jumpa planning was 9:30 lah to reach betul. the airport lah. Kit sampai dulu. Betul. Jarang tak sampai dulu. Oh kau sampai dulu Kit Dia sampai dulu. Pasal bapak dia hantar apa? Parents. Mana ada bapak aku hantar? Mak ayah Aku hantar. drive sendiri. Dengan mak ayah lah. Yes. Betul. Habis tu kira Syaudri kira sampai dulu ke Kit sampai dulu? Tak, kalau nak ikut yang pergilah. Yang pergi Kit pergi. sampai dululah. Okay. Ya saya. So terus Ali pun sampai, aku sampai, last kira Acap sampai lah. Betul. So after that tu tunggu Feroz. Then after that lepas terus kita dah okay dah sana ambil gambar semua. Kit nangis-nangis. Ya Nangis lah. Ui, air mata dia rabak Kit kau. Dah Rabak. stagnan lah. Rabak. Dah stagnan satu. Ini normal lah. Aku faham lah. Hati dah kecut. Cucut lah. Sedih apa. Cakap sikit lah Ali. Apa dia? Kasih kata-kata untuk mak bapak dia dengar. Awal aku. Kenapa kau sedih tu time? Oh yalah, of course lah. Kenapa Kit? Dia suruh kau cakap. Apa aku dah cakap tadi. No, dia suruh aku tanya kau. Oh tanya. Okay. Kenapa Kit? Kerana jarang-jarang kita dapat keluar negeri. Main-main budak Kit ni. Hati pilu lah bila nampak mak bapak. Pilu lah. Pilu. Bila nampak ibu dan ayah hantar kita kan. Of course ya. Habis belum pergi dah rasa rindu lah. Dah rasa rindu. Tapi kalau betul-betul actually yang sedih dia bukan pasal mak ayah ada hantar ni semua lah. Habis? Pasal lagi dia berat. Betul lah. Overload lah. Lagi dia berat sangat. Ke depan Tapi betul lah. Tu luggage kan. Aku dah pack. Sekali aku fikir macam mana. Pasal aku nak elakkan dari hand carry. Jadi aku pack. Sekali terus aku ada tu weighing scale kan. Aku pun weigh lah. Aku tengok Syarah ni dah 23 ni. Macam tak confident. Sekali aku ada a few more things untuk tambah. Jadi ada aku nak tambah lagi? Alah, kira dah 23. Aku macam ada lagi 2 bag lah. 2 bag kira untuk kamera ni semua. Okay. So aku bilang diri aku macam mana tak bah kita try je lah. So aku masukkan. Ya. Pergi kat sana, double check.
berapa? 24.99 24 plus lah, 24 plus. 24.6. Selamat lah. Kira okey lah. Aku pandai pack juga. Kira yang paling paling terberat lah. Hitnya. Tak, pasal dia punya problem ni pasal ni baru nak pergi. Betul lah. So dia punya lagi dah berat gitulah. Selalu orang pergi kan kadang-kadang lagi kosong pun. Kat sana baru beli, tapi kit dah lain level lah. Memang lah pasal kit punya production yang barang tu banyak. Banyak. Drone dia dah berat, laptop dah berat, bateri, spare bateri, charger, kabel, GoPro, berat. Sepen, Sepen besi lah. Sepen besi rabak tau. sepen besi. Lock. Kena lock ke apa? Sebab apa, cuaca lagi panas kat sana. Boleh hirti tau. Hitting lah, hurti. Iran syarat. Dan after that kita bila dah check in tu semua, then kita pun masuk. Tapi bila berbual pasal yang berat tadi, kira kit first lah paling berat. Aku paling berat. Second aku wow. Betul. Almost there. Sebab kita dah start risau. Third ideal. Yang kelirunya acap lah. Asal tak berat ni barang dia. Rasa macam kosong lah. Macam kosong. Macam nak pergi Pulau Ubin lah. Aku ingatkan dia pakai disposable punya seluar dalam. Betul. Pakai buang Pakai ihram je jalan. Kira nak mandi koyakkan je lah. Bagi ihram Jalan air pergi Arab ber. Yalah. Leceh tau nak koyakkan dah start Haugen Haugen. Muka-muka. Belum tutup pintu dah koyakkan dulu. Okay, teruskan Din. So lepas tu kita dah check in semua, terus dah lambai-lambai semua ada si Audrey pun hantar kita. Terima kasih Terima kasih banyak-banyak. si Audrey and wife, Very nice lah. mak ayah Khidir. So kita dah Dan seterusnya orang buat video call. Kita punya wife video call. Betul. Isteri-isteri kita Touching semua. Mak Ide suruh tugas luar. Yes. Bangang. Pasal kita semua pakai seluar panjang. Tempat panas, pakailah seluar pendek. Kit bagi dah macam nak pergi Hawaii lah. Makin kuat lah kau ketawa. So after that kita dah check in semua. Lepas tu kita pun masuk. Relax je, makan. Pasal ada macam aku dah makan tapi aku saja nak mengunyah lah. Aku lapar Kit belum makan. So kita duduk pasal ada time lagi. So kita duduk makan dulu, relax, isap rokok. Then after that Itu yang aku ada kecewa sikit lah bila isap rokok tu. Apa jadi? Itu bila kita berempat ni nak pergi Isap merokok rokok tempat dia punya destinasi tu, kat garden lah. Garden tu tiba-tiba ada satu orang Ireland Poland. Orang Poland datang untuk meminta lah satu sebatang rokok. Dan after that aku just kira excited nak kasih dia Betul. dengan suara yang Kira lantang. penuh keikhlasan lah. Yes. Bagi aku it's just a cigarette right? Yeah, of course. Why not? So rokok tu baru buka juga. Aku baru hisap sebatang. Then after that bila aku kasih dia, silap aku lah. Kau Aku bagi kasih dia dia satu kotak. kotak gitulah. Betul. Itulah di mana aku nampak orang Poland ni buka rokok aku, dia koyakkan timah tu. Dia buat macam rokok kotak tu dia punya. So this actually happen dah 2-3 kali kat aku ni. Kau tak belajar-belajar lah. Belajar lah. Silap aku lah. Kalau ikut makna makna tu kau kena buat korban. That's right. Kena korban lembu. Korban Dua ekor lembu. Korban dengan Nur Insan lah. Pasal timah terbuka, korban 2 lembu Itu dah hukum dia lah. 2 ekor lembu. Selepas tu kita alhamdulillah kita start to fly lah orang Jalan pergi ke apa dia punya Gate. Gate tu pun agak jauh jugalah. Jauh. Lepas tu dah jalan Hafiz, stop lagi, isap rokok lagi. Betul. Kenapa ni 21 Gate 25 25 lah. So isap rokok lagi. Pasal kita tahu perjalanan jauh 7 jam gitu. 7 jam. So kita tahu kalau Ali tak isap rokok tu, takut dia apa orang cakap tu, Suffocated lah. suffocated. Pingsan Anxiety. Anxiety, yes. Kadang aku tengok macam gini tau. Selalunya Apa? bad breath. Tak isap rokok bad.
Kohong Mula jadi kohong Aku nampak kadang-kadang keadaan 4 orang ni kalau diorang nak menggunakan isap rokok, Ali nak isap rokok. Betul. Aku nampak tau selalu dah tu. Kadang-kadang kecewa jugalah. Tapi it's okay pasal kita dah lalui ni benda semua. Betul Akulah nak isap rokok. Yelah Ideal lah. Dan after that kita dah masuk gate tu. Terus naik flight lah. Naik flight tu kita duduk sebelah belakang. Pusing-pusing rasa macam tak ramai orang macam baik Lepas tu bila dah gerak tengok tak ramai orang baik so kita dah tahulah dah boleh baring lah kira dekat economy class tu kira dah boleh start baring, dah rasa business class lah. Sama beli business class tu bodoh lah. Bodoh. Bingai. So happy lah dah 7 jam tu kira lagi 12 dah midnight apa. Betul. Dah macam rasa dah time nak tidur punya lah. Macam member aku kat sebelah ni. Tak, aku fresh gila saya. Relax. Fresh. Belum gerak dah tidur. Ada video dia ada. Video ada. Fresh ke apa? Bukti lah. Korang nak tahu, korang nak tengok YouTube lah. Ya, of course lah. Kadang nak tahu siapa yang paling banyak tidur, korang tengok YouTube. Bukan aku guys. This time now aku berani cakap bukan aku. Aku pun ada video. Yalah. Kalau kita tengok Emirates dia flight dia besar. Bagi aku makanan dia tak apa best lah. Ya ke? Makanan dia down. Makanan dia down sikit lah. Apa yang kita dapat? Aku tak tahu lah. Bila pergi tu dia isi dia chicken ataupun beef. Tapi dia macam wrap lah malam tu. Kau ambil yang chicken wrap. Chicken wrap tak silap. Aku makan noodle lah tak silap aku Sedap. Aku makan noodle. Sedap. Noodle dia sedap. Beef noodle. Beef noodle. Sedap And at that point of time aku tak dapat tidur pasal perut aku sebu lah. Ini normal lah. Normal. Ali is the sebu guy lah. Bila nak travel tu Ali dengan sebu memang tak boleh dipisahkan. Tapi aku fikir balik dia makan 2 jam sebelum kita land lambat tau. Lambat lah. It's like that bro. Ya ke? Macam data aku, especially midnight flight, data aku pergi Korea sama. So dia akan relax. Lepas tu dah nak 2 jam gitu, 2-3 jam sebelum sampai kan, baru diorang kasi breakfast. Tapi kalau Korea 6 jam kan flight. 6 jam. So 3 jam before is pertengahan apa? Yalah around there lah. Kau boleh request lah kalau kau nak cepat. Maggi cup ada apa boleh request. Tak lah, aku tak lapar lah pasal aku tengah sibuk tengok movie lah all the way. Ya betul. Boleh nampak dia sebelah aku je bah. Aku nampak dengan gairahnya ada tengok TV tu. Banyak apa dia scroll apa? Yes. Movie-movie yang ada. Fokus yang even sampai cermin mata yang dia pegang tu kira macam asal slow motion dia turun. Takkan dia ambil forklift kan turun kan. Pelan je kan. Pelan. Slow tau. Cak kau boleh nampak dia biasa slow semacam slow je dia turun. Aku tahu. tu tengah buat apa tu? Tengah apa fokus lah. Fokus tengok TV. Yalah. So alhamdulillah 7 hours tu the journey is quite smooth. Yes. So alhamdulillah sampai kita ke Dubai. Of course, yes. So bila dah sampai tu aku every time pergi travel jauh aku macam aku sampai kau juga. amazed lah Aku amazed pasal aku tak pernah terfikir yang aku dapat travel this far. So bila aku the first time yang aku travel jauh, yang last year aku pergi Korea pun, bila aku sampai terus aku macam dalam hati macam tak sangka aku dapat juga sampai kat Korea. Dulu belakang kaunter Dulu selalu clear orang nak pergi holiday apa, mau tengok dia pergi Dubai, diorang pergi London ni semua macam best bila aku return InsyaAllah ni mana so, tahu apa selepas ni Norensan nak sponsor kita buat travel vlog lagi. Mungkin kau dapat pergi umrah. Never know. Alhamdulillah insyaAllah. Doa banyak-banyak. Dah buat belum korban? So that's why aku cakap bila sampai kat sana aku memang every country yang aku pergi mesti aku rasa macam gairah dan nervous pasal it's a new country yang aku visit. And after that even aku cakap dengan korang, dia punya airport is like tak straightforward tadi. Betul. Kau sampai engkau bila dah naik flight dah. Suara kau macam kunyang gitu. Biarlah macam biasa. Engkau bila naik flight tu dah homesick kan? Betul. Betul. Betul lah. Betul.
Nampak. Cakap je lah. Homesick. Homesick Salah. Dia tengah isap rokok je dah homesick lah. Tengah isap rokok, yes. Kat So lah aku kat Dah menyesal lah. Dah rasa menyesal. Tapi tadi mana kita stop? Sampai Dubai. Airport tu. Dah sampai airport Dubai tu. So nampak lah dia punya airport, dia punya dah start nampak orang-orang Arab. Dia punya immigration officer dah tengok dorang dah start ada pakai jubah ni semua. Betul. Ya betul. So kita dah macam dah sampai Arab ni. Dah sampai Dubai lah. Ya. Itu yang aku cakap. Kau nak kena naik lift, habis tu turun. Jauh tau jalan. Betul. Jauh lah. Then even then kau kena naik train, pergi transit pergi ke sebelah ke apa, something like that. Baru kau boleh collect kau punya luggage. Itu yang macam bagi aku Singapore dengan kalau nak compare dengan Dubai is not macam straightforward. Singapore very straightforward. Betul. Ya, itu yang macam a bit off sikit lah. Tapi dia tak ada carpet lah Macam Singapore punya carpet je. Betul. Lain. So dah sampai Dubai tu semua dah happy lah pasal dah cukup tidur kan. 7 jam dalam flight. So bila sampai tu tunggu dah collect luggage, tunggu driver. Yes. Siapa nama dia? Bye. Tak ada orang ingat. Bye. Dia punya something ada macam bunyi sash, wash, something like that. Wise nama dia. Bukan. Wise. key wise. Key wise betul. So tunggu driver kita pula seorang yang introvert. Very introvert. Very introvert. Rabak. Tak rasa dia nya berbual macam okay. Macam Kira gitu. sepanjang kita dekat Dubai tu, orang paling kita tak dapat buat kawan is dengan dia. Dengan driver tu. Padahal kita spend lagi banyak time dengan dia daripada orang lain. Betul. Kita spend dekat dia pun banyak juga kira. Yes. Berapa dia charge? Okay, dia kalau daripada airport pergi hotel is 175 dirham. Airport transfer lah. Airport transfer. So yang everyday yang kita gunakan dia for 10 hours is 600 dirham. Yang 10 hours betul. 10 hours. So additional hours is 60 dirham. So tu 600 is about 200 Sing 200 plus. 200 plus. Mahal lah hari-hari. Mahal sian. Every single day. So dia kalau dia murah kalau kau package tau. Macam 5 hari harga dia gini. Betul. So kau bayar pun satu kali. Ini kau everyday lepas dah habis je, terus kau kena bayar dia cash. Betul. So every time nak kena standby cash untuk bayar dia dia punya servis lah. Okay, so for your info guys, yang bagi sesiapa yang mendengar ni, kita 4 orang ni kita first experience pergi ke Dubai. First experience. Kita tak pernah pergi ke sana, and even cara pembelanjaan pun kita tak tahu macam mana, and aku pun tak buat research sangat. Yalah. So yalah, kalau macam ini kita punya point of view. Apa yang kita rasa, apa yang kita lalui kat sana. So aku faham ada yang seseorang tu kalau diorang dah pernah pergi, and even kalau diorang dengar ni, diorang cakap, kenapa kau tak pergi sana, tak pergi sini, tak pergi situ. Yalah, ini masing-masing lah. Pasal lagi pun kita orang 2 weeks before kita punya flight apa. Jadi kita punya planning pun tak ada, kira tak mencukupi je. Jadi yang plan pun acap, yang membantu kita. Ya betul. Acap dengan dia ada member dia. Siapa? Acap dengan member dia. Siapa? ChatGPT. Acap and GBT. Aliau. Very aliau. Aliau. So memang, tapi kita terima banyak DM juga. Terima kasih pada yang DM cakap korang try patut pergi sini, korang So terima kasih for all the apa orang cakap, recommendation. Ada yang cakap pergi makan sini sedap, pergi Old Dubai, pergi sana, pergi situ. So terima kasih Masya-Allah, baik lah. Saya makan Jemal juga best. Jemal baik. Jemal baik. So alhamdulillah throughout this trip that 6 days 5 days 5 night lah, kita banyak juga buat kawan kat sana. Betul. Kita dapat nampak orang-orang seperti dari mana punya negeri. Kita dapat interact, orang-orangnya kat sana pun ada yang friendly, ada yang malas nak layan kita pun ada. Betul. A lot of thing yang happen lah. Betul. So that first day bila kita dah sampai tu, kita dapat rest kejap lah kan, sebab kita sampai tu 4 pagi. 4 pagi. 4 pagi betul. Jam Singapore time Singapore. Time sana. Yes. 4 pagi time Dubai. So dia 4 hours different. Yes. So kita sampai 4 pagi, that means Singapore dah pukul 8 pagi lah. So sampai tu terus nasib kita dah ambil check in siang. Betul. Kita bayar extra Bayar night. Bayar extra one more night.
So kita just boleh check in siang daripada kita stranded dekat tepi jalan. Betul. So naik bilik, dah tahulah partner-partner siapa. Betul. Tak payah discuss punya lah. Ikut department lah. Ikut department. Ikut department betul. Tapi dia boleh nampak department mana yang pembersih. Ya. Normal lah, tu normal lah. Kita jantan. Ya, biasa lah. Hari-hari Actually kita membersih, cuma macam Hari-hari- sekali-sekala nak try jadi pengotor lah. Nampak? Betul ke? Ya. aku tak cakap mengutus. Dia sendiri cakap Tak. Bukan kotor lah. Kira bersipar lah. Kira ya. Ya. Ki sampai tanya aku apa tau. Korang hari-hari clean the room ber? Clean the room lagi. Malas lah. 5 hari tau tak clean the room. Walah dah bertakung gini ya. Bertakung lah. Betul. Sure lah korang. Ya, Tak, the reason why kita orang tak tak panggil housekeeping kan is because kita orang ni dalam bilik banyak gadget. banyak harta ke? So kalau benda tu hilang, Leceh juga gitu leceh sel. Okay, Aku risau faham. tu lah. Tak, Betul. boleh letak dalam luggage lah. Lepas tu lock lah Nak luggage. atau tak nak je lah. Leceh. lah. Ni semua- Pasal luggage hilang Dil. Tayar Tu masalah. hilang. Tayar hilang. Tayar hilang. Handle hilang. Yelah. Lagi tayar Kau mana Battle tahu X. benda gini. Tayar Battle X mahal lah bro. luggage kemek. Luggage kemek nampak. Masalah. Yalah. So alhamdulillah first day kita dapat rehat sekejap Betul. First day dia a bit santai Actually lah. tak, aku tak relax. Korang tidur, aku pergi gym. Oh ya. Yes. Oh ya, kau pergi gym dulu. First day je dia semangat. Oh Tak sebab adalah. first day sebagai, Dia semangat. Pertengahan tu semua aku pergi mana korang tahu. Pasal bila kid pergi gym aku dah start recce kat bawah. Nampak, Tengok dah buat makan. kerja lah. Kita dah buat kerja lah. Kita dah walap lah. Can you guys don't be so LC? Teamwork lah. LC Robert. Apa LC ya? Lanciu. See? You. That's how proactive we are lah. Yeah, of course lah. The department lah, the department lah. Yeah, department side. Okay. Yalah. First day lah. First day thing lah. First day kita dapat pergi dah selepas rehat tu kita dapat pergi certain place juga Yes. So terus kita pergi Dubai Mall. Yeah. Dubai Mall. First day kita pergi Dubai Mall. Lepas tu terus di mana Acap beli minyak wangi. Tak apa tengok harga. Oh. Tak kisah harga lah. Lepas Happy tu wife is happy life. Dah keluar baru menyesal. Lepas tu keluar Syolol. Kita boleh nampak reaksi Acap Yeah. Bila aku dapat rasa dia punya aura kuat tau. Dia rasa menyesal. Menyesal. Dia bukan menyesal. Dia menyesal tak check dulu harga. Menyesal tak check harga. Pasal aku ingat minyak wangi okay lah max 100 lebih ke 80 kan. Pasal kedai Sephora pun kan. Mahal mana pun kan. Sephora mahal weh. Mahal. Mahal. Actually dia mahal. Jadi aku membeli lah. Isteri nak beli je kan. Of course. Terus check balik tak tanya harga. Beli berapa dirham 500 lebih 500 lebih dia. 552. Kau kalau convert nak nearly $200 lah. Yes, correct. Tapi tak menyesal juga. Pasal kalau kat Singapore dia jual 240 mahal. Ya. So maknanya aku dapat lagi murah kat Dubai. That's right. Okay. Save lah kan. So Yes. worth it So lah. dapat Worth it kan? lah. Worth it. Kau beli kan? Of course aku beli. Tapi hari yang keempat. Sebab wife aku nak this kind of flavor. Tapi tak ada. So aku nak kena pergi tempat lain, check dulu macam mana tengok. And even Feroz, even kita punya members even checkkan aku online dan sebagainya. But then again, bila berbual pasal perfume ni, bila kita masuk Sephora tu, cara diorang nak kasih kita try tu perfume Nak mandi kan kau dah mandi satu di kid. Lagi satu dah macam buat airbrush airbrush helmet tau. Sop. Dia ni dah guna apa saya? Cara dia macam gitu lah. Tak lokek lah. Tak lokek betul. Yes. Satunya lah, bagusnya kat sana lah. Betul. Even kat Dubai Mall tu kita dapat tengok satu kedai whereby kat Singapore tak ada. Which is Gymshark Gymshark. Gymshark kan? Betul. Which is kat Singapore tak ada lah kan? Fantastic man Gymshark. Ya. Betul. And also that first day tu di mana kita tahu yang mana-mana kita nak pergi tempat tu nak masuk mahal. Semuanya mahal. So contoh bila kita pasal Dubai Mall ni sebelah dia Burj Khalifa. So kita check harga. Berapa harga dia? Beli 400 lebih orang naik atas. 400 lebih dirham. Satu orang. 400 plus Ya. Sir. 400 plus dengan dia punya apa? Aquarium. Aquarium. Yeah. So dia orang Dia package jual package lah. So 400 plus
aquarium dengan naik Burj Khalifa tu. Itu yang paling tinggi Dil. Tak. Oh tak, yang 124 itu. Yes, correct. Okay. So terus macam mahal sure. Habis satu kalau 5 orang dah berapa gini semua. Dah kira-kira nasib baiklah ada tuan manager yang memang connection dia memang meletup lah. Worldwide. Worldwide. So connection yang memang solid. Alhamdulillah. So dia dah call sana call sini call sini message semua kan. Terus dia dapat get hold of the apa? Kira members colleague lah, old colleague lah. Dia bukan old Dubai tapi old co-worker. Old colleague lah. Old colleague. So dapatlah harga yang agak murah sikit lah. Of course. 110 dirham per person. So there's that much different. So kita pun apa lagi kita beli, then kita naik. But before that kita ada makan kan satu kedai tu, apa nama dia? Black Tap. Dekat Singapura Black Tap tak halal. Tak halal. Tapi kita dapat makan kat sana. Memang superb. Baik burger dia. Baik. Kalau korang pergi sana jangan lupa singgah Black Tap Dubai Mall. So pergi dah makan tu semua, terus naik Burj Khalifa tu. Okay, tinggi lah. The one of the tallest in the world apa. Tapi laju dia punya lift Lift laju. Berapa second aku lupa ada cakap 70 seconds 40 to 70 aku rasa. Itu Burj Khalifa ataupun lagi satu yang Skyline? Burj Khalifa. Okay. Burj. So the Burj tu dah naik tu, tapi macam bila fikir dah naik tu, bila fikir balik harga dia macam tak worth it sangat kot nak bayar 400 lebih untuk naik. Lepas tu tengok dari atas tu sekejap macam agak mahal lah, very pricey. Betul. Of course lah, dengan kau setakat jalan sekejap aja, like half an hour kat atas sana. Then kalau nak compare dengan dia punya price, aku rasa not suitable lah. Dia macam KLCC jugalah. That's right. Sama Kalau juga. naik sama KLCC. Sama lah kita rasa lah kan. Tapi KLCC aku tak pernah naik. Kalau aku pernah naik yang KL Tower pun tak berapa mahal sangat pun. Compared to ni lah Burj Khalifa ni. Ya betul. Dah nama Dubai Mahal. Dubai Bling lah. That's why Dubai Bling lah. Itu kid aku tengok saat 3 ganda kat Old Dubai. Teruskan. Silakan. So after that, lepas tu kita terus relax. Lepas tu kita pergi mana? Bukan, sebenarnya kita nak pergi dia punya fountain kan? Nak relax tengok fountain. Jadi, Tutup. Under construction ke macam mana Tengah renew Rotek kat sana. So dia tutup lah construction. Jadi kita end up kita lepak kat bawah je minum air. Of course ya. Then after that tu terus kita balik hotel kan. Pasal balik kita nak pergi pasar malam. Betul. Lepas tu tak jadi. Kita balik hotel Balik. Aku tak sure. Aku rasa kita terus straight pergi ke Skyline tau. Skyline? Yang kita slide tu. Oh ya slide lah. Kita slide. Sama hari Sama hari, the same day. Terus slide tu. Sebab dia macam kat sebelah-sebelah je gitu. Betul. So dari Burj tu kita naik, kita turun yang slide yang apa, yang mirror tu. Famous. Itu seram siul. Aku betul-betul seram saya tu. Menggigil lah Kecut tak? Hilang. Hilang sekejap lah. Kalau kecut masih okey tu. Kecut okey. At least nampak tau kecil. Betul. Tahu, tapi ada ekstra kulit lah. Ya. Ekstra kulit remput. Hilang kesian ber. Tak pasal dia punya glass tu aku rasa terlalu bersih. Betul. Sampai kau rasa macam ni ada glass tak ada glass. Tu rasa hilang. Itu memang famous kat TikTok. Kalau kau type Dubai ke apa, itu is one of the attraction lah. Yes. Itu pun kena bayar. Itu kena bayar. Bayar. 100 lebih ya? 100 lebih 100 lah. plus. Sing dollar. About $50 Sing. Tak, Sing dollar 100 plus. Oh really Kalau tak salah aku kan. Around there. Oh aku lupa, sorry. Dubai mahal. Mahal gila. Dubai mahal. Kalau kau nak go for all the attraction lah, dia mahal lah. Ya. Okay. Skyline good experience juga. Di mana kita nampak, bila kita jalan tu kita boleh nampak bawah. Then after that Acap mana nak try lompat. Baring lah, step baring. Step baring. Dan bila kita tengah duduk tengok bawah sekali, aduh, memang rasa macam nak dia memang terkejut. Tapi iyalah masih ada shape lagi. Masih ada shape lagi. Shape apa dia panggil tu? Kulit Mengkuang lah.
mengkombasi lah. Tauge. Oh, Sarah kau tahu. Kecil sangat. Tauge. Sarah kata kira apa? Sarah kau tahu lah. Kan ada tauge kecil. Oh, kecil sangat. Mangosteen lah kecil. Mangosteen. Oh my god. Boleh lah. Jadi semua kulit ada. Dan after that terus kita bergerak pulang lah. Betul. Pasal lagi pasar malam. So habis boleh check review pasar malam dia. Diorang cakap macam tak berapa baik. Yes. Then after that terus kita gerak balik ke hotel. Kita makan Jemar. Nasi mandi. Steam lah tu Cuma memang steam lah bila makan tu. Tapi problem dia kena duduk bawah. Tempat kecil pula tu. Tak, kan aku dah cakap actually tempat tu untuk diri, makan diri. Makan diri bukan makan hati Bukan. Makan hati dah Pasal kita duduk makan hati. Dia actually kena diri. Dia cocktail reception style lah. Dia kira dah macam apa tau guys. Kira dah ibarat shape kau punya storeroom gitu. Macam gitu. Dia punya kecil. Storeroom. Lepas tu kau duduk 5 orang dalam. 5 orang tapi gini. 5 orang. Hang loose Hang loose. We will come to that part lah. Hang loose. Yeah. So alhamdulillah kita dapat makan nasi mandi. Kita dapat makan dia punya Ikan apa tu? Ikan dia steam je. Ikan bakar bro. Ikan bakar. Baik lah. Dia punya beef dia pun baik. Yes. And shout out to Ibrahim and Ahmed. Ibrahim daripada Ghana. Patut dia kau suruh buat yang video tu. Betul. Kau dah salah orang. We will come to that lah. Yalah. Gila serius. Then after that dah makan dah happy semua. Kebab dia pun sedap. Kebab dia yes. Kebab dia sedap. So after that dah makan semua. Terus kita balik ke hotel. No, kita jalan Deal. Jalan lagi. Yes, kita jalan. Oh tu pasal perut dah rabak. Yes. Kita jalan sampai mana entah. So jalan-jalan pusing satu round. Almost kita dah sampai tempat Emirates Mall. Yes. Tapi kita tak masuk. Kita just lalu tepi. Masuk mana semualah. Lepas tu kita jalan pulang. So the first day kira boleh aku cakap tak hectic lah Hectic. Okay lah. Actually not so bad lah. Ya ke? Nampak? Lepas tu balik tidur nampak. Dia punya not so bad. Berapa minit lepas tu? Okay, we will come to that. Okay. So kita dah jalan ke Park Emirates tu. Semua dah cakap okay, terus aku sound apa tau. Wah ini kalau dah kat Singapore time ni dah pukul 2 pagi. Betul. Tapi bila aku cakap dah lah Ali, kau dah penat dah. Apalah inilah itulah. Dah kecoh, dah riak. Semua dah riak. Ali. So bila pasal baru pukul 11 apa? So bila dah sampai kat hotel tu, okay, kita dah rest. Mandi. Dah mandi. Dah relax ni. Aku tengah tengok TV. Tiba-tiba aku dengar macam suara lah. Macam-macam punya suara lah. Macam termengah ada. Macam gitu tau. Itu part lah baru start drilling dia. Terus aku cakap dengan diri aku siapa tadi yang penat sebenarnya? Jangan cakap orang. Confident. Kita bilik sebelah relax ke? Kita tengah sibuk editing. Editing lah. Dah start editing lah. Kat badan lah Fikir lah editing kan. Kat sebelah aku rasa ada main major punya construction. Tak adalah, kita santai. Tak adalah. Kita relax ni orang. Rurak dah better. That was our first day lah orang kata tu. Penat lah. Lagi masa cuaca dia panas. Panas dia macam, aku rasa kat Singapura ni macam kali 2 kot. Betul. Betul. Panas tajam yang akan masuk kat kulit. Tajam saya. Dia gigit memang. Dia gigit lah. Betul. Lepas tu malam dia, bahang dia macam kau diri kat MRT punya asap panas tu. Betul. Dia the only time Ali tak adjust aircon bilik hotel lah. Aku tak adjust Kira sejuk lah. Pasal luar panas apa. Dalam nak kasi sejuk lah. Kalau luar panas, dalam panas boleh mengamuk. Dalam korban tu dalam bilik. Dalam korban lah. Betul. Tapi kalau siapa yang nak pergi sana, korang digalakkan bawa sunscreen lah. Sunscreen. Aku pakai moisturizer dengan sunscreen. Aku pakai setakat UV protection je yang letak kat muka je. Blue light Blue light ni. Blue light UV Blue light. Padahal biru je aku tengok kau.
Okay. That's the first night lah. First day. First night Ros, dah setengah jam 40 minit 40 gini. minit lah. Kau baru first app dengan first night je gitu. Kau nak sambung next episode kau macam mana? Aku okey je. Kita sambung lah next episode. Boleh Sambung. juga. Pasal maybe orang dah dengar-dengar, lepas tu nanti aku nak buat korban dulu ni. Betul. Lembu. Aku dah buat korban ke belum Dah book belum Nak check ke apa kan. So korang boleh buat sekarang, sementara menunggu next episode tu. That's right Adil. Macam mana buat, Adil? So korang boleh pergi, macam nak buat tu Ali. Nanti aku cakap lah. Yeah. Cuma yang satu yang paling penting tu, korang tak payah nak ragu-ragu. That's right. Pasal Norinsan diorang ada 9 tahun pengalaman dalam membuat korban ni. Betul. And also dah 8,000 korban lah. Betul. Dan adalah diorang buat selama 9 tahun. Lebih dari 8,000 lah. Yes. And also bila korang nak buat korban tu, bila dah pergi kat website Norinsan tu, dah klik apa choice yang korang nak. Lepas tu bila dah ada satu question ni, where apa dia? Where do you Man- stay? Mana kau find out pasal benda ni lah. So korang just kena type out the common folks ke TCF ke, so at least we know lah. Betul. Yes. Yang korang dengar daripada kita. I think that's important also ya. It's important. So korang tunggu apa lagi guys? Korang boleh hubungi mereka di talian 8768 4688 8768 4688 ataupun korang boleh lungsuri di laman mereka www.nurinsan.sg.